Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Izzah nak kongsi macam mana kita nak pastikan kita punya hidangan dekat atas meja makan tu nampak kemas, nampak bersih, nampak cantik, walaupun untuk hidangan makanan harian dengan keluarga. Sebab apa? Selalunya kan kalau kita ada tetamu, barulah kita ni nak keluarkan segala tray lah, pinggan lah, segala macam yang kita simpan tu kan. Bila tetamu ada baru kita nak keluarkan kan. So hari ni Izzah nak kongsi, kita tak perlu tunggu tetamu datang ke rumah baru kita nak sediakan pinggan yang cantik-cantik ke kan. Tapi apa yang Izzah nak kongsikan ni sesuatu yang ringkas tapi kemas, cantik dan yang penting bersih, dan kita nak makanan kita tu hygiene. Maksudnya kita boleh elakkan dari lalat dan sebagainya. Okey, jom Izzah nak share. So apa yang ada dekat depan Izzah ni? Okey, so ini adalah ceramic bowl kaca. Boleh dengarkan bunyi kaca tu kan? So apa yang bestnya dengan ceramic bowl ni, nampak tak? Size dia just nice tau untuk kita pakai hidangan lauk harian kita. So walaupun kita hidang makanan harian, kita pakai yang macam ni. So tak perlu pakai pinggan yang tak ada penutup. Yang mana kalau kita pakai pinggan yang tak ada penutup macam ni, kita kena pakai tudung saji, ataupun kita kena alihkan lauk kita yang lebihan tu kan dekat dalam macam bekas yang bertutup kan. So macam ni sangat kemas, cantik, dan design pun sangatlah cantik kan. So dengan ada penutupnya, yang penting kaca. Okay, so dengan colour putih sangat sesuai untuk kita matchkan dengan lauk yang berwarna apa-apa sahaja. So dia akan nampak menarik. Jadi saiz untuk ceramic bowl ni adalah 1100 ml. Dia punya lebar dia lebih kurang 20.5. Ketinggian dia adalah 10.5 cm. Okay, so yang ni sangat best tau, sangat mudah. So bila kita dah lepas masak, terus masukkan dalam ceramic bowl ni dan boleh terus tutup dan letakkan atas meja makan. Okay, so kita adalah macam kita belilah like 6 pieces macam ni. So boleh letak kari, boleh letak sayur, boleh letak sup. Kita boleh letak macam-macam lah yang sesuai kat dalam ni. Walaupun kita nak letak macam yang berkuah ke, yang tak berkuah pun boleh. Yang penting, yang paling penting, meja kita nampak kemas. Okay, so nampak kemas, boleh tutup macam ni, bersih, selamat dari lalat dan sebagainya. So bila dah habis makan, just terus tutup je macam ni. Tak perlu kita nak letak tudung saji ataupun nak transfer kepada bekas makanan yang lain. Dan yang paling best juga, ceramic bowl ni kita boleh terus masukkan dekat dalam peti sejuk. Contohnya kalau kita dah makan malam kan, so ada lagi lebihan makanan yang kita nak simpan, so kita tak perlu nak transfer dekat dalam bekas makanan untuk simpan dekat dalam peti sejuk. So tutup, so letak dekat dalam peti sejuk pun nampak kemas je peti sejuk kita kan. So dapatkan yang ini, pastikan grab laju-laju. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.